testing mic. 1, 2, 3. Hello, set testing mic. Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi. Mencari keselesaan. Okay, semalam testing mic berjaya. Pemasangan dead cat ni berjaya untuk mengurangkan angin, dan aku boleh bervlog sambil bercakap dengan selesa tanpa perlu risau yang aku punya suara aku tak berfungsi ataupun noise terlalu tinggi kerana angin. Oh, nampaknya pagi Jumaat ni jam. Cuaca semalam panas tapi tak berapa panas, memadai sahaja. So cuaca panas dijangka berterusan dengan sedikit mendung. Mungkin musim hujan dah nak sampai. Menjelang Ramadan minggu depan, aku jangka hujan dan panas akan kembali bersilih ganti lah, sekurang-kurangnya. Selalunya macam tu lah. Okey, nak pergi ke mana? Oh, baru cat sebelah ni. Oh, boleh tahan dia punya sinaran matahari ni. Uncle, last time ada orang meninggal depan ni. Betul-betul atas jalan kaki ni. Dia lintas jalan, dilanggar van, terpelanting di atas jalan. Datang kereta sebelah, tak sempat nak elak, terus naik atas orang, meninggal kat situ. Orang tempatan juga, orang dekat situ juga. Ni polis tahan orang. Polis naik Ninja 250. Okey, Abang Nenas dah nak mula berniaga. Dia akan berniaga dulu kat depan sini, kurang dalam setengah jam, untuk lampu hijau. Lampu hijau. Abang Nenas tadi berniaga dulu setengah jam sebab kat situ ada crowd orang beli nasi lemak dan kuih muih. Kemudian lepas tu dia pindah. Dia tua nanti tak pasti lagi sana. Takkan nak habiskan duit je kan. Macam aku pun takkan nak ride je. Adalah aku trade saham, tapi itulah pasaran saham tak laju sekarang. Ilmu daily tu tak ada lagi. Untuk saham yang ada cuma beli dan bertahan, pastikan saham tu tak jatuh. Baca tak power lagi, baca graf untuk buat daily. Okey, aku dah letak aku punya remote dekat sini, jadi aku boleh monitor. Bila aku tekan, okey, aku tahu video aku berjalan. Video
video aku jalan dan aku boleh switch antara mode untuk bercakap ataupun aku nak buat video saja. Lebih senang untuk merancang. Sebab kalau aku biar je on the way, lambat nak edit, tak tahu dekat mana yang aku cakap, dan aku tak tahu klik mana yang aku nak buat video untuk perjalanan saja. Jadi video aku kan jadi panjang. Sebab setiap video aku target 10 minit lebih kurang saja. Mungkin 10 minit lebih sikit atau kurang daripada 10 minit. Sebab kalau panjang sangat aku pun boring nak edit. Bukan orang je boring nak tengok kan. Dari persimpangan Berapit oh, lampu hijau lagi. Aku ada 3 ke 4 traffic light je sepanjang aku pergi kerja ni. 2 dah hijau. It's a bonus. Kenapa botol ni pada balik melawan arus. Okay, video mode on. Video mode after traffic light on. Nampak traffic light tadi merah. Aku kena tunggu. Saja kita jumpa lagi di waktu balik nanti. Kita jumpa nanti. Okey, oh ni berada tadi. Test mic nak balik. Menjelang beberapa hari lagi
Chinese New Year ni. Oh, keadaan memang jam teruk lah. Datang kerja jam, balik kerja jam. Orang dah mungkin balik kampung. Balik kampung, jalan-jalan nak pergi pasaraya memang jam. Orang shopping. Lalu waktu balik macam ni je jam. Sekarang ni aduh, sempena Chinese New Year, banyak shopping. MyV baru akan keluar tahun ini 2026. Tengok apa design dia. Alah, lampu hijau tapi jauh. Oh, aku tadi lampu throttle. Alah, tak sempat.